Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita dapat berita tergempar bahawa Yusof Raota dapat full acquitted daripada mahkamah. Maksudnya dia dibebaskan sepenuhnya daripada tuduhan memiliki dadah dan pistol tu. Apa? Hebat Yusof Raota ni. Pasal apa? Aku pun tak dapat macam tu. Aku dapat di NAA setahun kemudian. Buka balik seminggu lepas dapat di NAA yang pertama. Setahun kemudian tak ada bicara apa. Tahu-tahu naik balik court bicara di NAA lagi sekali. Tapi Yusof Raota terus full acquitted. Okey, baik. Tak apalah, ya. Ini semua rezeki masing-masing. Okey, baik. Sekarang ni macam ni. Bila dikatakan dia dibebaskan full acquitted macam ni, persoalan yang timbul sekarang ni, kereta dia dan dia tu sendiri tak ada kaitan dengan dadah dan pistol tu. Tapi pistol dan dadah tu dikatakan berada dalam kereta dia. Baik. Soalan yang timbul sekarang, mesti ada orang yang bertanggungjawab terhadap dadah dan senjata api tu. Siapa punya dadah dengan pistol tu? Yusof Raota? Bukan. Tapi dalam kereta Yusof Raota, kereta Yusof Raota juga tidak terlibat. Didapati tidak terlibat. So macam mana sekarang? Apa pun tahniah Yusof Raota, ya. Cuma aku nak tengok kat sini. Benda pertama aku nak tengok, first Anwar Ibrahim minta imuniti, gagal dan dia pergi ke rayuan. Dia berjaya dapat penangguhan. Okey. Tiba-tiba Yusof Raota dapat full acquitted. Apa yang aku nak faham, apa yang aku faham dan sebagai critical thinker punya orang macam aku ni, jangan ada deal, ya. Kalau ada deal, kau memang Faraj bonda. Bahasa lapik dia Faraj bonda lah, ya. Tapi kalau tak ada deal, gua respect sama lu lah Yusof Raota. Fight sampai habis. Serupa jebat neraka. Fight sampai habis. Kita tak salah, kita fight sampai habis. Baru betul-betul gentleman. Jangan takut. Okey, baik. Yang kedua, as a ex-serviceman, very good experience on security and safety for VIP, aku melihat, apa yang berlaku pada hari ini tentang keputusan Yusof Raota full acquitted ni adalah sebagai